Apa sebab berlaku Isra' wal Mi'raj? Pasti dah banyak kita mendengar syarahan ceramah tentang Nabi itu dapat perintah sembahyang, Nabi itu untuk mengubati kesedihan dan macam-macam lah. Pada malam ni saya nak mengajak tuan-tuan untuk melihat dari satu perspektif yang lain. Antara objektif Isra' Mi'raj, rahsia di sebalik rahsia adalah, kata sebahagian ulama, ada 3. Pertama sekali, litasbit. Tasbit ni untuk memantapkan Nabi, untuk mengukuhkan Nabi dalam posisi kenabiannya. Yang kedua, litakrim, untuk memuliakan dia, memuliakan Nabi ni sebagai Al-Mustafa ataupun the chosen one. Dan yang ketiga, li-isti'dad al-quwwah, untuk buat preparation kepada Nabi daripada segi kekuatan jasmani, kekuatan rohani dan juga kekuatan akademik minda Nabi kita, akli Nabi, untuk menjalankan kerja-kerja kenabian dan seterusnya buat kerja dakwah. Sebab itu kita boleh ambil iktibar, kalau Nabi SAW disiapkan oleh Allah sebelum memikul amanah besar kenabian,